Assalamualaikum, kali ini kami nak masak kuzi ayam. Jom kita tengok macam mana cara nak masak kuzi ayam. Resepi kali ini kami rujuk daripada Pak Angku punya resepi. Nama lagi kita nak masak kuzi ayam, so yang penting adalah ayam segar. Kemudian kita gaulkan sedikit dengan garam serta kunyit, serbuk kunyit. Untuk perapan ni tak perlu buat masin sangat, just light je. Ada juga letak bahan lain, dia letak halia dan juga bawang putih ditumbuk, dia letak dalam ni sebagai perapan. Dalam masakan kuzi ni memang perlukan bawang yang banyak, ada yang kena goreng dan ada yang digunakan untuk sebagai bahan tumis. Yang ni adalah bahan untuk dikisar ataupun di blend lah. Dalam masakan Melayu, rempah 3 sekawan ni kena ada. Kita perlukan minyak sapi, tomato puri, susu cair, kismis dan juga buah gajus. Ini rempah kuzi khas daripada negeri Kelantan. Kita tuangkan bahan yang telah kita kisar tu dalam satu mangkuk dan juga kita akan masukkan rempah kuzi yang kita beli special daripada negeri Kelantan ni. Dan untuk seekor ayam, saya gunakan 4 sudu rempah kuzi untuk kita bancuh supaya dia jadi paste. Kalau bancuhan terlalu pekat, boleh tambah dengan sikit air supaya dia jadi cantik macam ni. Mari kita mulakan dengan proses menggoreng dulu. Mula-mula kita gorengkan buah gajus. Kita goreng dengan api yang perlahan. Kalau api kuat dia akan cepat hangit. So apabila nampak keperangan, kita dah boleh angkat dan toskan minyaknya. Bahan yang kedua kita nak goreng adalah buah kismis. Goreng sampai dia timbul. Bila dah timbul, dah boleh angkat dan toskan juga. Dan bahan seterusnya adalah bawang yang kita hiris banyak-banyak tu. Kita goreng sampai dia garing dan juga nampak brown. Bawang goreng ni dia nampak macam bawang goreng. Bawang goreng yang macam kat kedai tu. Kemudian kita goreng ayam yang telah kita marinate. Dan gorengan ayam ni hanya 3/4 masak lah. Dia tak perlu masak penuh sebab apa, kita akan masak lagi sekali. Bila kita dah masak semua ayam, kita akan buang sikit minyak ni ataupun asingkan minyak sedikit dan kita masukkan sedikit minyak sapi dan kita masukkan rempah 3 sekawan ni. Seterusnya kita masukkan bahan yang kita dah bancuh tadi tu, bahan kisar dan juga rempah kuzi. 4 sudu rempah kuzi tu kita tumis sampai dia pecah minyak. Sementara tu kita nak blend bahan rahsia. Yang pertama adalah cili hijau, daun ketumbar, daun mint ataupun daun pudina. Ini rahsia yang membuatkan kuzi kita lagi sedap. Bila dah kita kisar halus, kita masukkan dalam kuali yang tengah kita masak tadi. Kemudian kita masukkan tomato puri. Saya guna 1 tin kecil tomato puri. Kemudian kita masukkan bawang yang telah kita goreng tu. Seterusnya kita masukkan susu cair. Saya guna 1 cup susu cair. Jangan lupa kacau, takut hangit bahagian bawah kuali ni. And then kita perisakan masakan kita dengan garam, dengan perisa makanan. Dan juga kalau yang rasa nak manis, dia tambahkan gula dan boleh juga guna gula Melaka. Masa ni kita guna api sederhana saja ataupun perlahan sikit pun tak apa sebab biar dia renyah. Dan bila dah kuah dia macam okey, kita masukkan ayam. Teruskan kacau sehingga sebati dan juga kita tak nak bagi dia hangit bahagian bawah.
Bila kuah dah cukup pekat, kita masukkan pula bahan yang kita goreng tadi, iaitu buah gajus dan juga kismis. Kita renyah lagi sekejap sehingga kuah dia cukup pekat dan siap. Inilah dia hasilnya, kuzi ayam sesuai dimakan dengan nasi minyak, nasi ujang panas dan nasi berperisa, serta boleh juga dimakan dengan nasi putih. Memang sedap padu, babe. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton video kami.